Kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni. Kita nak berperang sekarang ni. Sepatutnya macam jiran kita Indonesia The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Saya nak minta dia tarik balik. Ni tak ada adab. Kurang ajar. Yang berhamba hulu langat. Kurang ajar. Bodoh. Dengan Indonesia 290. DPR Malaysia dibuat panas dingin saat membahas dampak tarif tinggi dari Amerika. Suasana rapat berubah jadi ajang saling serang antar anggota, ketegangan memuncak, argumen saling tumpang tindih. Beberapa wakil rakyat bahkan mulai membandingkan Malaysia dengan Indonesia, yang dinilai lebih sigap, berani, dan tak gentar menghadapi tekanan global. Ada pula yang mulai melirik iri ke populasi besar Indonesia dan Vietnam, dua kekuatan ekonomi yang makin diperhitungkan. Sementara itu, Indonesia tampil percaya diri. Alih-alih panik, justru siap menatap pasar baru. Ini betul. Kita semua sedar bahawa isu tarif Amerika Syarikat ini bukan isu kecil. Dan kita semua dah jangka inilah isu yang akan berlaku sejak daripada kempen Presiden Amerika lagi. Yang mana calon yang menang pada hari ini telah menyebut tentang isu tarif ini dalam kempennya. Sebab itu saya pelik. Bila Perdana Menteri kata tadi, ia perkembangan yang tidak dijangka. Seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah. Tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal. Dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penyelaras ekonomi mereka, staf menteri kewangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua setiausaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar menteri kewangan lah kalau boleh, ataupun terima kasih, menteri ekonomi bercuti di dalam kota, tak tahu menteri ekonomi bercuti. Jadi sebulan pula cuti. Selamat datang menteri MITI. Maaf yang tadi saya petik sikit. Saya nak rekod menteri MITI masuk balik. Jadi kita nak hantar menteri, ialah menteri MITI pun dah agak senior, tapi orang tak nampak kekuatan. Ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada. Mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu. Jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin agak senior untuk dihantar pergi. Kalau menteri ekonomi pun kita panggil dia balik sebab tak munasabah luluskan cuti. Kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni. Kita nak berperang sekarang ni. Perang ekonomi. Tiba-tiba perang ekonomi, kita memberikan cuti sebulan kepada seorang menteri yang memegang portfolio yang agak penting. Ini saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Sepatutnya dia bersama. Sebab yang Muhammad adalah seorang senator yang akan habis perkhidmatan habis tahun ini. Jadi siapa nak sambung? Yang Muhammad mungkin jadi duta lepas ni, tapi duta tak sama dengan perundingan. Biar ada seorang menteri bersama. Kalau menteri keuangan tak boleh, kurang-kurangnya menteri ekonomi. Yang saya sebenarnya rindu kepada formula dia. Mungkin ada formula baru yang boleh diperkenalkan untuk kita dengar dan perbincangan bersama. Hal ini penting ya Muhammad. Next week mesti dapat peraturan tetap. Mesti dapatkan peraturan tetap. Duduk arau. Ya. 36 6. Yang keduanya ialah arau duduk peraturan tetap. Shut up you. Yang berhormat arau, yang berhormat hulu langat bangkitkan peraturan mesyuarat. Ya, peraturan mesyuarat yang mana? Ya. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sakaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Dia sebut kandang. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalah dia. Orang cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar.
Yang Berhormat Hulu Langat. Kuat aja. Bodoh. Bodoh. Boleh Yang Berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang Berhormat. Bukan, ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak... Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Okey. Tak speaker. Saya minta speaker. Dia tarik balik. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang tempat kandang. Dia sebut Hulu Langat tadi. Kita akan cek Hansat dulu. Saya pun tak perasan. Kita nak satu perpaduan negara yang lebih hebat. Menghadapi Amerika bukan satu perkara yang senang. Kita tahu bahawa walaupun kita pengurusi ASEAN, tapi Amerika telah berunding satu-satu. Dengan Indonesia 290 juta pasaran, dengan Vietnam 120 juta pasaran, kita 35 juta pasaran yang kecil, tetapi dan mereka tidak mau berunding sebagai negara ASEAN. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta. Kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin